Assalamualaikum. Hari ni ada kisah dalam botol ada jin. Cerita ni dikongsikan oleh Arif yang berasal daripada Kajang. Kejadian ni berlaku pada tahun 2014. Setiap perkongsian ada mistiknya. Semenjak daripada kecil lagi, Arif ni tak pernahlah percaya bab-bab makhluk halus dan sebagainya. Setiap kali kalau orang bercerita pasal saka ke, pasal gangguan makhluk halus ke, pasal kena rasuk ke, Arif ni dia cuma pasang telinga, dia boleh dengar sajalah. Sampailah satu hari, masa tu Arif ni masih lagi sekolah menengah. Adalah salah satu saudara dia duk ceritalah pasal tempat tu ada penunggu lah, tempat tu berpuaka lah. Arif ni dia pergi cakap balik dekat saudara dia tu, "Ya ke hang ni, mana ada benda-benda lagu tu di zaman lah ni?" Yang saudara si Arif ni pun habaq balik dekat si Arif, "Hang jangan cakap besar Arif, sebab benda ni memang tak nampak dengan mata yang kasar." Pada penghujung tahun 2014, Arif ni dia habis SPM. Lepas tu yang si Arif ni dia buat keputusan nak balik ke kampung belah ayah dia dekat Johor. Selama 4 bulan jugalah Arif menetap di Johor sana tu. Bukan pasal apa. Sebenarnya Arif ni dia nak tunggu keputusan SPM dulu. Lagi satu dekat kampung tu pun hanya tinggal atuk dan juga nenek dia saja. Ada satu hari masa tu malam, Arif ni dia cuba tanya dekat tok dia, "Tok, dekat dalam dunia ni ada lagi ke di zaman sekarang ni masih ada hantu? Bukan benda tu semua jin ke?" Kata si atuk Arif, memang betul. Kalau hantu Pontianak ke, hantu raya ke, hantu bajang ke, semua tu golongan jin. Awak nak tengok sangat ke? Lepas tu yang si Arif ni tanya balik dekat si atuk dia, "Tok, ada ke tok?" Lepas tu atuk ni dia pergi masuk ke dalam satu bilik. Okey, dalam rumah si atuk ni ada satu bilik. Bilik tu memang atuk ni larang budak-budak masuk ke dalam bilik tersebut. Bukan pasal apa, takut sat lagi ada benda pecah ke apa ke. Padahal kalau bapak kepada si Arif ataupun pakcik-pakcik dia yang lain masuk ke dalam bilik tersebut tu tak ada masalah apa pun. Kecuali budak-budak saja. Yang tu memang atuk larang sangat. Lepas tu atuk ni pun dia keluarlah daripada bilik tersebut tu. Dekat tangan atuk ni ada sebiji botol. Botol tu sebesar macam minyak gamat dia. Dekat bahagian penutup botol tu ada kain merah. Lepas tu botol tersebut tu atuk bagi dekat si Arif. "Ni Arif, pegang botol ni." Lepas tu yang Arif ni pun dia ambil lah botol tersebut tu. Kata si atuk Arif, "Hang cuba tengok isi dalam tu, ada apa-apa tak?" Yang si Arif ni dia belek-belek tak ada apa-apa pun dalam botol tu. Nak kata ada minyak ke, nak kata ada ayak ke, tak ada. Lepas tu Arif ni pun dia beritahu dekat atuk dia, "Tok, tak ada apa pun tok." Lepas tu atuk ni beritahu dekat Arif, "Lah ni hang tak nampak apa-apa kan dalam botol tu kan? Besok pagi nanti tok tunjuk ke hang macam mana cara nak nampakkan dalam isi botol tersebut tu." Jadi yang si Arif ni pun dia pulangkan baliklah botol tersebut tu. Atuk ni pun dia pergi masuk ke dalam bilik tersebut, dia simpan semula. Keesokan pagi lepas mereka ni habis sarapan, Arif, nenek dia dengan atuk dia ni pergi tunggu dekat beranda. Lepas tu atuk ni dia panggil Arif. Arif ni pun keluarlah daripada bilik dia. Atuk ni pun bagi tahu dekat si Arif, "Sekarang Arif, hang pergi dekat kawasan panas-panas tu, hang angkat botol ni nanti, hang halarkan botol ni ke arah matahari. Nanti hang akan tahulah apa dia. Nah, ambil ni." Arif ni pun dia capailah botol tersebut tu. Lepas tu Arif ni pun dia buatlah apa yang macam atuk kata. Bila dah sampai dekat halaman depan rumah atuk ni, yang Arif ni pun dia halarkanlah botol tersebut tu ke arah matahari. Memang betul-betul Arif ni jadi terkejut lah. Dalam botol tersebut tu ada satu makhluk. Walaupun dia ni rupa dia jadi macam gumpalan asap yang halus, badan makhluk tu besar, berbulu lebat. Lepas tu hak kepala ni dengan badan dia bersambung. Maksud dia tak ada tengkok makhluk tu. Arif ni masa tu dia rasa macam heran. "Tok, ada sesuatu lah tok." Lepas tu atuk kepada si Arif ni panggil si Arif, "Dah Arif, amai sini.
Arif ni pun melurulah pergi dekat arah atuk dia. Lepas tu, dalam masa yang sama juga Arif ni tanya dekat atuk dia, "Tuk, apa benda ni tuk dalam botol ni? Macam ada benda bergerak-gerak ni tuk." Kata si atuk, "Kalau hang nak tahu, dalam tu lah hantu raya." Arif ni pun dia tanyalah dekat atuk dia, "Ni tuk, mana tuk dapat ni benda-benda macam ni?" Kata si atuk, "Ni saka orang. Aku perangkap saka tersebut tu masuk ke dalam botol ni. Nanti aku nak pergi lempak ke laut." Kata si atuk Arif ni lah. Okey, untuk pengetahuan hampa, atuk si Arif ni seorang pengamal perubatan tradisional. Dia ni kalau orang terkena buatan orang ke, ataupun kena gangguan makhluk halus ke, atau nak buang saka ke, dalam masa yang sama juga, kalau katalah atuk ni tak pergi mana-mana, dia selalu urut orang, urut patah pun boleh. Tapi atuk kepada si Arif ni, selama dia menjadi seorang pengamal perubatan tradisional ni, dia tak pernah ambil upah. Kalau orang nak bagi, bagilah. Kalau orang tak mau bagi, sudahlah. Itu cara atuk dia. Sebenarnya botol-botol tersebut tu hasil tangkapan si atuk dia lah. Sebab tu yang si atuk dia ada botol-botol tu sampai dia boleh tunjuk dekat Arif. Lepas tu atuk Arif ni bawa si Arif ni pergi dekat bilik yang budak-budak tak boleh masuk tu. Rupa-rupanya bila Arif masuk je ke dalam bilik tersebut tu, ada lagi botol lebih kurang yang macam Arif pegang tadi tu. Semua botol saiz yang sama, macam minyak gamat. Lepas tu dekat bahagian penutup tu ada kain merah. Arif ni pun tanyalah dekat atuk dia, "Ni tuk, yang dalam botol semua ni, semua ada benda-benda macam tu ke tuk?" Kata si atuk, "Yalah, semua ni hasil-hasil tangkapan aku." Dalam masa yang sama juga, atuk ni dia ada ambil satu bakul rotan. Atuk ni dia ambil lah botol-botol tersebut tu, dia bubuh lah dekat dalam bakul tersebut. "Arif, jom ikut aku." "Di mana tuk?" "Kita pergi tengah laut, kita pergi buang benda-benda ni." Arif ni pun ikutlah. Masa sampai dekat jeti laut tu, lepas tu adalah kawan atuk orang kampung juga. Dia ni pun bawa lah atuk dengan Arif ni pergi ke tengah laut. Masa sampai dekat tengah laut tu, atuk ni pun dia buanglah satu demi satu. Tapi setiap botol adalah baca-bacaan dia. Atuk ni dia tak ada main lempak buta-buta. Setiap kali Arif tengok je botol ni, bila masuk je ke dalam laut, dia masuk terus. Cara tenggelam pula laju tu, kata si Arif, bagaikan peluru masuk ke dalam ayam. Sedangkan kalau ikut guna logik akal lah, botol kosong, kalau kita lempak pun dekat laut, paling-paling pun dia akan timbul juga. Lepas tu atuk ni pun dah selesai buang botol-botol tersebut, dan akhirnya mereka ni pun baliklah ke jeti semula. Itulah pertama kalinya Arif ni tengok benda-benda pelik. Tapi kalau tahun 2017, atuk kepada si Arif ni dah tak berubat orang lagi dah. Maksud dia kalau nak buang saka ke, ataupun orang kena buatan orang ke, yang tu dia dah tak buat dah. Tapi sampai hari ni, atuk kepada si Arif ni masih lagi ada. Itu pun dia cuma buat urut patah ataupun urut lemah sendi. Itu je yang dia buat sampai ke hari ni. Okey, sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.